Tuan-tuan dan puan-puan, inilah tuala biasa yang kita selalu pakai. Tapi, pernahkah tuan-tuan dan puan-puan dengar pasal kain microfiber? Apakah kegunaan dan kebaikan dia dalam kerja harian kita? Pertama, untuk industri otomotif, kain microfiber ini dia sangat lembut. Untuk bodi kereta, anda tidak perlu merisau dia akan mencalakan. Dalam interior pula, dia sesuai untuk menangkapkan habuk-habuk, terutamanya di dashboard ataupun di skrin kereta anda. Kedua, dalam industri pembersihan, microfiber towel memainkan peranan yang sangat penting dalam pembersihan seharian kita. Berbanding dengan tuala biasa, microfiber towel ini kesan menyerap air 7 kali lebih kuat daripada towel biasa. Oleh itu, permukaan yang anda pakai microfiber untuk lap, ia akan lebih cepat mengeringkan dan tidak meninggalkan kesan-kesan air. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih warna microfiber ini untuk tempat yang tertentu, seperti memilih warna hijau dalam tandas, memilih warna kuning dalam dapur. So, dia tidak akan membawa kotoran dari tandas ke dapur ataupun dari dapur ke tandas. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sesekali pun memakai peluntur ataupun klorok semasa mencuci kain microfiber anda. Anda hanya perlu membersihkan dengan air bersih dan keringkan dengan angin, iaitu air dry. Microfiber towel, satu towel, 2 industri, 1000 kegunaan. Sebarang pertanyaan tentang microfiber towel, sila menghubungi kami di bawah.